Amalan yang diijazahkan oleh seorang wali Allah besar di Negeri Sembilan, Syekh Muhammad bin Sa'id Al-Linggi. Apa kata beliau? Usahakan untuk membaca surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika terbit matahari dan ketika terbenam matahari, dua waktu itu baca surah Ad-Duha 7 kali. InsyaAllah, siapa yang mengamalkan ini, kata beliau dalam kitab beliau, dia akan selamat, dirinya, anak-anaknya dan keluarganya akan selamat daripada 4 perkara. 1, bencana, musibah. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, binatang buas. Yang keempat, rumahnya selamat daripada kecurian. Orang tak boleh mencuri rumah dia.